Guys, marvelous. King crab bersambal kita guys, memang padu. Halo guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share resepi king crab sambal. Kalau korang yang beli king crab dekat mana-mana tak tahu nak masak apa, korang boleh masak macam ni, masak sambal. Oke, first kita ada king crab yang kita dah bersih cuci. Kemudian kat sini ada bawang daun dan bawang. Ke sini ada bawang putih, cili merah, bawang merah, belacan. Okey. Kita kena rebus kejap ya. Kita punya king crab rebus kejap. Sediakan air. Untuk bahan yang kita kisar, bawang merah. Kemudian belacan sebesar ibu jari. Kemudian cili padi, bawang putih. Bahan ni kita kisar ya. Kita kisar agak-agak kasar sikit lah, jangan halus sangat. Alright. Okay guys, apabila air kita dah mendidih macam gini, baru kita masukkan kita punya ketam Alaska king crab. Okay. Masuk je dalam. Kita rebus dia sekejap tau, jangan terlalu lama rebus dia, sekejap je. Kita nak ambil dia punya air. Tu. Okay. Apabila kita dah rebus sekejap, kemudian kita angkat. Okay. Air dia kita tinggalkan sikit tau. Nanti kita buat nak masak sambal kan, kita guna air sikit. Okay, sekarang kita mula nak memasak minyak. Tapi kita taruh dalam mangkuk. Ni mangkuk dia. Kan yang kita dah copot tadi, jadi kita tumis dulu. Tumis sampai dia masak lah, sampai dia pecah minyak. Tapi api jangan terlalu kuat sangat. Untuk perasanya kita masukkan serbuk perasa 1, 2, 2,5 chicken stock ataupun serbuk perasa. Kita kacau-kacau lagi dia sekejap. Kita masukkan sedikit gula. Kita masukkan sedikit sos cili. Itu dia guys. Kemudian kita taruh sedikit air rebusan apa tadi, king crab. Okey. Kemudian baru kita masukkan yang kita rebus tadi. Kemudian ada bawang yang dah potong masuk dalam. Kemudian kita gaul dia. Oke, siap. Boleh kita hidang. Guys, mantap. Marvelous. Tengok pula menyederakan. Oke guys, korang tengok, inilah dia king crab bersambal kita guys. Memang padunya sedap. Oke, semua cuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.